Tahukah anda, dalam tamadun China, tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peperangan bukan dikenang kerana medan perang yang dimenangi, tetapi kerana peperangan yang berjaya dielakkan. Lelaki ini tidak mengajar cara menyerang musuh, sebaliknya mengajar cara mematahkan musuh sebelum peperangan bermula. Dan pemikirannya masih digunakan oleh dunia sehingga hari ini. Di sebuah tamadun yang luas dan berusia ribuan tahun, peperangan bukan dianggap kemegahan. Bagi tamadun China, perang bukan lambang kehebatan, tetapi satu risiko besar, risiko kepada rakyat yang bergantung pada tanah, risiko kepada kestabilan negeri, dan risiko kepada kelangsungan sebuah empayar. Setiap peperangan bermakna sawah terbiar, bandar terancam, dan rakyat terperangkap antara keputusan pemerintah dan kekerasan senjata. Sebab itu, dalam cara berfikir tamadun China, konflik bukan sesuatu yang diraikan, tetapi sesuatu yang perlu dikawal. Dalam suasana inilah, negeri-negeri di China saling berhadapan. Bukan kerana dendam semata-mata, tetapi kerana perebutan kuasa dan kelangsungan masing-masing. Setiap sempadan menjadi tegang, setiap pergerakan tentera membawa risiko, dan setiap keputusan pemerintah boleh menentukan nasib ribuan rakyat. Lelaki ini hidup pada zaman tersebut, zaman ketika peperangan seolah-olah jalan paling mudah untuk menunjukkan kekuatan. Namun, beliau melihat sesuatu yang berbeza. Beliau tidak memandang medan perang sebagai tempat kemuliaan. Sebaliknya, beliau melihatnya sebagai kegagalan manusia mengawal keadaan. Bagi lelaki ini, kemenangan yang dicapai melalui kekerasan hanya melahirkan masalah yang lebih besar pada masa hadapan. Dari tempat yang tinggi, beliau memerhati. Bukan untuk mencari ruang menyerang, tetapi untuk memahami keadaan, membaca gerak lawan, dan menilai akibat setiap tindakan. Dalam pemikirannya, kemenangan sebenar tidak bermula di medan perang, tetapi bermula dalam cara manusia berfikir tentang konflik itu sendiri. Kisah sejarah kini dihidupkan semula dalam video miniatur yang epik. Subscribe sekarang di chickpeashare.my. Namun, pemikiran lelaki ini tidak mudah diterima. Dalam zaman ketika kekuatan diukur melalui bilangan tentera dan kemenangan di medan perang, idea untuk mengelakkan konflik dianggap pelik, malah berbahaya. Bagi ramai pemimpin dan panglima, perang ialah jalan paling cepat untuk menunjukkan kuasa. Tetapi bagi lelaki ini, perang hanyalah bukti kegagalan manusia mengawal keadaan. Beliau menolak tindakan terburu-buru. Beliau menolak kemenangan yang dibayar dengan penderitaan rakyat. Sebaliknya, beliau mengajak manusia berfikir sebelum bertindak dan mengawal diri sebelum mengawal orang lain. Dalam tamadun China, idea sebegini mencabar cara berfikir tradisional. Namun di situlah letaknya kekuatan pemikiran lelaki ini, iaitu tenang, berdisiplin, dan mendahului zamannya. Namun, di sebalik penentangan itu, lelaki ini tetap berpegang pada keyakinannya. Bagi beliau, kekuatan sebenar bukan terletak pada senjata yang diangkat, tetapi pada keupayaan memahami keadaan sebelum bertindak. Beliau percaya bahawa maklumat, masa dan kesabaran lebih berharga daripada kemenangan yang dicapai secara tergesa-gesa. Dalam pemikirannya, setiap tindakan perlu ditimbang dengan teliti. Bila perlu bergerak dan bila perlu menunggu. Bila perlu menunjukkan kekuatan dan bila perlu mengawal diri. Beliau juga percaya bahawa peperangan yang berlarutan hanya melemahkan negara sendiri. Maka kemenangan terbaik ialah kemenangan yang dicapai tanpa perlu bertempur. Inilah teras pemikiran lelaki ini. Tenang, berdisiplin, dan berpaksikan kawalan diri sebagai sumber kekuatan. Daripada tamadun China, pemikiran lelaki ini tidak terhenti pada zamannya sendiri. Idea tentang mengawal konflik, menang tanpa bertempur, dan meletakkan pemikiran mengatasi kekerasan terus dipelajari dan diwarisi. Apa yang bermula sebagai cara berfikir sebuah tamadun, akhirnya melangkaui sempadan negara dan zaman. Digunakan bukan sahaja dalam peperangan, tetapi dalam kepimpinan, strategi, dan cara manusia mengurus konflik dalam kehidupan. Dan di sinilah, kisah lelaki ini mula meninggalkan kesannya kepada sejarah manusia dan peradaban dunia. Dan lelaki itu adalah Sun Tzu, seorang pemikir dari tamadun China yang menghasilkan karya strategi perang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, The Art of War.